Tun Abdullah Badawi pernah cakap dengan saya tentang perkara ni semasa kenduri di Kepala Batas di kampungnya. Okey. Kenduri jiran dia orang Cina, dia reservekan 2 meja untuk sahabat-sahabat orang Islam dia, dan dikaterkan bawa makanan halal untuk diorang. Tapi di meja sebelah ada babi guling, ada ni semua, tapi orang Islam tolerate, dan orang Cina accommodate. Hari ini perkara sama tidak akan berlaku. Apa bezanya? Pada tahun 70-an, 60-an, Islam sudah wujud selama 1300 tahun. Adakah ini bermakna orang Islam pada tahun 60-an dengan 70-an di Malaysia ni jahil? Tidak. Tidak. Kalau kita lihatlah kita pergi ke restoran, jarang kita nak jumpa satu meja yang bermultiracial. Betul. Sekarang ya. Melayu dengan Melayu dia, Betul. Cina dengan Cina dia, Betul. India dengan India dia.